Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang anda bersama saya, pengacara anda, Mariam Hana dari Show Best TV, TV PSS, SK Tengku Baria, Kuala Terengganu. Pada hari ini, 4 Disember 2025, telah diadakan Majlis Temu Mesra Ibu Bapa Penjaga Murid SK Tengku Baria 2025. Majlis Temu Mesra diadakan di dataran Seri Baria. Guru kelas bersedia di bawah kanopi untuk bertemu ibu bapa bagi membincangkan masalah anak-anak mereka. Temu mesra ini juga bagi menyerahkan keputusan ujian akhir sesi akademik dan PBD kepada ibu bapa. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Boleh Cikgu ceritakan berkaitan program yang diadakan pada hari ini? Okey, hari ini SK Tengku Baria mengadakan program Temu Mesra bersama dengan semua ibu bapa penjaga murid prasekolah tahun 1 sehingga tahun 6. Jadi hari ini guru-guru berjumpa dengan semua ibu bapa dan penjaga untuk memberi laporan PBD, UASA, SEGAP, PJSK, psikometrik dan sebagainya. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Baiklah Cik, apa pendapat Encik tentang Temu Mesra pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, program Temu Murni pada hari ini amat baguslah untuk perkongsian antara cikgu-cikgu dengan ibu bapa yang orang kata yang boleh lagi menambah perancangan lah buat penambahbaikan untuk anak-anak dalam pelajaran di sekolah. Terima kasih Cik. Cik, Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Boleh Cik dan Puan ceritakan tentang program Temu Mesra pada hari ini? Hari ini hari Temu Murni anak-anak. Jadinya kita nak tahulah perkembangan budak-budak ni. Anak-anak macam mana dia punya tahap pencapaian dia. Sebab sebelum ni jaranglah sekolah ni dia buat Temu Murni ni. Setujulah. Okey, terima kasih Cik, terima kasih Puan. Puan, apa pendapat Puan tentang program Temu Mesra pada hari ini? Okay, pada pendapat saya, program Temu Mesra pada pagi ini merupakan satu program yang bermanfaat yang mana ibu bapa boleh berjumpa dengan pihak sekolah untuk mengetahui perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Okay, terima kasih Puan. Cik? Ya. Apa pendapat Cik tentang Temu Mesra pada hari ini? Pendapat Pakcik alhamdulillah segalanya berjalan lancar. Lepas tu urusannya cepat, tak perlu nunggu lama. Lepas tu feedback daripada cikgu pun memberi keterangan yang kita faham apa yang cikgu nak sampaikan kepada kita, dan juga banyak feedback daripada cikgu yang baik-baik, yang murni-murni, dan juga urusan sekolah pun alhamdulillah senang untuk kita berurusan. Okay, terima kasih Cik. Semoga majlis Temu Mesra ini dapat mengeratkan silaturahim antara guru dan ibu bapa dalam mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang berjaya di dunia dan akhirat. Sekian saya melaporkan untuk Best TV. Best TV salah informasi anda. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Best TV. Best TV terbaik.